مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi sedikit perkongsian tentang elakkan maksiat dan perkara sia-sia. Jadi kehadiran Ramadan membawa 1000 rahmat dan inayah Allah, bulan keberkatan dan keampunan. Masuklah Akademi Ramadan dengan penuh keimanan dan rasa rendah diri sebagai insan yang daif dan mengharap kepada redha Allah. Pesan Rasulullah, dialah iaitu Ramadan, suatu bulan pada permulaannya rahmat, pertengahannya pengampunan dan akhirnya pembebasan daripada api neraka. Beruntunglah orang yang dapat menghayati dengan baik kandungan hadis ini, dan amat malang sekiranya disia-siakan sahaja peluang sebegini. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah. Betapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi Imam Al-Ghazali telah berpesan untuk mencapai ibadah puasa seperti yang dikehendak Allah, kita perlu yang pertama menahan pandangan daripada melihat perkara yang boleh membawa kepada hawa nafsu, kerana Nabi SAW bersabda, dengan maksud sesiapa yang menundukkan pandangan kerana takut kepada Allah, nescaya Allah akan menganugerahkan kemanisan iman ke dalam hatinya. Yang kedua, menjaga lidah daripada bercakap perkataan sia-sia, berdusta, mengumpat, berkata keji dan seumpamanya. Dan seharusnya semasa berpuasa kita berdiam diri, memperbanyakkan zikir di waktu lapang serta membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW bersabda, dua perkara yang boleh merosakkan puasa iaitu mengumpat dan berbohong. Yang ketiga, menjaga pendengaran daripada mendengar kata-kata yang tidak baik, kerana Nabi SAW bersabda, yang mengumpat dan yang mendengar sama-sama mendapat dosa dengan si pengumpat dan si pendengar. Yang keempat, mencegah anggota badan yang lain daripada perbuatan dosa seperti mencegah tangan dan kaki daripada membuat maksiat dan mungkar, mencegah perut daripada memakan makanan syubhah dan haram. Yang kelima, tidak berlebihan semasa berbuka sehingga perut dipenuhi makanan dan minuman. Sebaik-baiknya perut diisi dengan 1/3 bahagian dengan air, 1/3 diisi dengan makanan dan 1/3 lagi digunakan untuk ruang pernafasan. Dan yang keenam, iaitu yang terakhir, manakala hati perlu merasa cemas dan mengharap kepada Allah, takut puasa tidak diterima oleh Allah dan mengharapkan rahmat Allah agar menerima segala kekurangan puasa kita. Berpuasa bererti kita membataskan kehendak demi menjunjung perintah Allah. Ibnu Qayyim berkata, orang yang berpuasa itu sebenarnya tidak melakukan sesuatu apapun. Ia hanya meninggalkan pekerjaan demi Tuhannya, iaitu meninggalkan segala perkara yang disukai dan pelbagai kenikmatan demi mencapai cinta dan redha Allah. Jika berpuasa dengan erti kita meninggalkan perkara yang harus dilakukan sebelum ini, seperti makan dan minum di siang hari, maka tentulah lebih utama kita meninggalkan segala perkara maksiat dan dosa. Kerana perkara maksiat itu ditegah oleh Allah sama ada dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, pada siang hari ataupun pada waktu malam.
Jadikanlah bulan Ramadan dan juga ibadat puasa sebagai benteng yang menghalang kita daripada melakukan sebarang dosa. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.